Kenapa pasukan ranking ke-80 mahu berdepan pasukan ke-145? Apa faedahnya? Harimau Melaya berisiko terlepas peluang beraksi di pentas Asia selama 4 tahun selain diketepikan dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027 yang diputuskan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Keadaan ini disifatkan bekas anggota Jawatan Kuasa Eksekutif FAM, Datuk Christopher Raj, merujuk kepada kesan jangka panjang isu pemalsuan dokumen 7 pemain legasi yang didakwa melanggar Perkara 22 Kod Tata Tertib FIFA. Siri kelayakan Piala Asia akan berakhir tahun depan dengan pusingan akhir pada 2027 di Arab Saudi, manakala siri kelayakan seterusnya untuk Piala Asia 2031 hanya akan bermula pada Januari 2029. Ini tidak bermakna FAM digantung, cuma ia tidak layak ke Piala Asia untuk 3 tahun akan datang. Jika anda layak ke AFC 2027, anda akan bermain di Piala Asia 2027. Piala seterusnya akan bermula pada 2029. Piala Asia 2031, siri kelayakan akan bermula pada 2029. Tetapi jika kami tidak layak ke Arab Saudi, maka kami tidak akan mengadakan kejohanan untuk 2026, 2027, 2028 dan 2029. Itulah yang saya maksudkan dengan 4 tahun tanpa sebarang siri perlawanan kelayakan Piala Asia. Saya tidak bercakap mengenai sukan C atau apa-apa lagi, tetapi kejohanan terbesar di peringkat senior, katanya. Konfederasi Bola Sepak Asia AAFC hanya menunggu keputusan muktamad FIFA membabitkan 2 kes di Badan Induk Dunia itu, iaitu di Jawatan Kuasa Tata Tertib dan Tribunal FIFA. Kesukaran untuk memenangi pot terbaik dalam kelayakan Piala Asia 2031 juga akan terjejas dengan beberapa siri kurangnya aksi dalam ranking Asia selain pemotongan mata membabitkan ranking FIFA. Mungkin ia akan beraksi dengan pasukan peringkat rendah seperti Nepal, Sri Lanka dan Bhutan. Sebab jika anda tidak bertindak, ranking akan jatuh. Jika ranking jatuh, pasukan besar tidak mahu bersemuka dengan anda. Kenapa pasukan yang berada di ranking ke-80 dunia mahu berdepan dengan pasukan yang berada di tangga ke-145? Apa gunanya? Katanya.